tak faham lah. Nak tanya Putri lah. Hai Putri. Saya tak faham lah tentang topik bahan digital memperkasa pendidikan negara. Baiklah, saya akan terangkan topik ini secara ringkas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Putri Atira, wartawan TVPSS Access akan membincangkan topik bahan digital memperkasa pendidikan negara. Marilah kita bersama-sama membincangkan topik ini. Dasar pendidikan digital mengandungi 6 teras yang menyokong visi dan objektif pendidikan digital. Setiap teras menjadi panduan hala tuju strategik pelan tindakan bagi menangani isu dan cabaran khusus yang memerlukan transformasi. 6 teras ini adalah seperti berikut. Teras pertama, murid fasih digital. Teras kedua, pendidik kompeten digital. Teras ketiga, budaya kepimpinan digital berwawasan. Teras keempat, pengupayaan infrastruktur dan infrastruktur. Teras kelima, kandungan digital berkualiti dan teras keenam, rakan strategik yang komited. Bahan digital diklasifikasikan kepada berbagai-bagai. Yang pertama, aplikasi dan perisian pendidikan. Contohnya, Google Classroom dan Kelas Pintar. Laman web digital tu apa ya? Laman web digital merupakan satu platform yang mudah diakses untuk membantu murid-murid belajar dengan lebih bersungguh-sungguh. Contoh aplikasi tersebut adalah UPustaka dan EduWeb. Laman web digital terdapat aplikasi seperti Bluecat untuk membuat pembelajaran lebih seronok dan menarik, serta e-book yang membuat pembelajaran lebih efektif dan moden. Soalan yang pertama, bagaimanakah ID Delima membantu guru dan murid dalam pembelajaran digital? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Okey, pertama sekali saya nak tanya dengan Puteri Atira sendiri, apa maksud Delima? Delima ialah Digital Learning Education Initiative Malaysia. Okey, daripada nama itu sendiri anda menggambarkan pelantar Delima itu adalah satu pelantar digital yang mana pelantar itu dikhususkan kepada warga sekolah tanpa mengira sama ada guru ataupun pelajar. So bagaimana Delima ini dapat membantu guru di kalangan guru dan pelajar? Okey, dalam Delima terdapat pelbagai aplikasi dan aplikasi-aplikasi itu membolehkan guru dan pelajar untuk mengakses segala bahan yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. So di situ guru dapat mencari bahan dan juga pelajar juga boleh mencari informasi berkenaan dengan pengajaran dan pembelajaran, dan juga di dalam Delima juga terdapat aplikasi yang di mana kita boleh adakan kolaborasi antara guru dan pelajar. Contohnya Google Classroom di mana bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran boleh diakses oleh pelajar dan juga guru, dan dalam masa yang sama pelantar tersebut juga boleh dijadikan sebagai satu platform untuk penilaian. Soalan saya yang pertama ialah apakah contoh bahan digital yang boleh digunakan dalam Delima? Okey, bercerita mengenai bahan digital di dalam Delima ada banyak sebenarnya yang kita boleh gunakan, sama ada untuk guru ataupun untuk murid manfaatkan dalam pengajaran dan untuk pembelajaran lah. Okey, saya bagi contoh yang pertama untuk guru lah. Saya sebut satu sahaja, iaitu ruang ilmu yang terdapat dalam Delima tu boleh digunakan oleh guru-guru untuk memudahkan mereka menyediakan proses pengajaran dan menjalankan proses pengajaran pembelajaran di dalam kelas menggunakan bahan-bahan yang terdapat dalam ruang ilmu. Memandangkan bahan-bahan yang terdapat dalam ruang ilmu tu adalah bahan-bahan yang disumbangkan oleh guru-guru dari serata negeri di Malaysia dan mengikut sukatan pelajaran pendidikan di Malaysia lah. Itu sahaja daripada saya, wartawan TVPSS Access dalam perbincangan bahan digital memperkasa pendidikan negara. Sekian, terima kasih. Marilah kita bersama-sama menuju ke arah pendidikan digital.